Di memberi. Kau matikan video ni. Makcik, terima kasih banyak-banyak Pakcik. Sebab apa? Sebab sudi memberi. Kau matikan video ni. Aku ni Datuk Seri ni, Datuk Seri kau tahu. Oh iya ke, minta maaf. Aku taman kau. Tepuk kau tahu. Tak, okey. Pertama sekali ni, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Datuk Seri sebab Datuk Seri kamera tu fokus boleh tak? Aku ni kamera tu fokus. Kenapa kau tak bagi dengan aku? Okey, Datuk Seri, terima kasih sebab sudi membeli barang kemas RM80,000. RM80,000. Jadi apa perasaan Datuk Seri sebab Datuk Seri sudi membeli emas daripada merchandise? Perasaan aku rasa kau ni kurang ajar panggil aku pakcik. Okey, sorry, ada Datuk Seri. Haji. Datuk Seri Haji, okey. Perasaan gembira dan saya rasa puas hati. Janganlah lubang hidung. Lubang hidung aku pun tak betul saya ingat kau tutup lubang aku. Ni baru beli je ni. Ni belikan merchandise sebab design dia lawa. Apa pula merchandise? Merchandise. Merchandise, okey. Ni koleksi baru, ni koleksi baru. Tunjuk barang kemas lah ni. Tunjuk lah ni. Pekerja dia pun baik-baik ni semua. Pekerja. Bukan tak aku. Oh, okey. Mana? Hai, saya merchandise semua. Hai, merchandise. Ni bayar yang ni. Allah beli, bukan free. Okey. Dah lah aku tak nak. Kau nak suruh aku review, kau bayar aku duit. Tak nak. Okey, terima kasih Datuk Seri. Aku habis. Terima kasih Datuk Seri dengan Datin sebab sudi. Terima kasih. Sama-sama. Okey, bye. Tapi. Busuk. Datuk Seri. Tak nak. Nanti kau panggil aku pakcik. Okey, Datuk Seri terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Macam naik. Gigi aku kuning lah. Mula busuk. Bye-bye. Bye-bye.